Hari ni bersama. Siapa nak benda menarik mungkin stay video ni sampai habis sebab kita nak pergi kedai 18. Acap nak bawa. Boleh apa dia. Hari terakhir ni kita open kursi. Open order. Ni kita orang tak ada buat apa. Kita orang pergi Jepun. Sampai-sampai kita nak makan sushi betul balik ah. Betul tak Jap? Ui, satu lagi ni yang cakap nak jumpa siapa? Kita nak jumpa Atromen. Ngantuk tu yo. Jumpa Narita guys. Jom. So kita akan ke Narita, which is Tokyo, airport dekat Tokyo. So mission kita hari ni untuk bukan sekadar bercuti tapi untuk doktor dah. Nampak? Ini semua barang kamera. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau suka kopi, baik kopi liku di sini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. See you again. We arrived at Japan. Yeah. Tapi macam tu, ni fun fact buat Japan, diorang jalan laju. So kadang kau akan terekod rentak diorang. So jom. Love's never gone so fast. Ni dengan berita koleksi SVG saja tak? SVG? SVG je. SVG saja? Ni keluaran. Ni bila Cap keluar Cap? Bulan 8. 17. Ya tu, ngam-ngam kita balik aku drop. Oh ya? Kalau sold out semua, kapal terbang tu aku beli semua. Then kita je ni. Tak boleh. Jadi kita nak beli tiket ni. Tiket ni untuk train ASX. Kita orang dah ambil kereta, tapi whatever it is, kita orang still perlukan train. Public transport train. Bila menggunakan train, kita ada kad ini. Satu kad ni dalam RM40, RM40-50. RM1,000 ya? We are in Japan! So, cuaca kat sini dia agak memberangsangkan. Japan sekarang dia tengah macam musim panas. Tengok, lepas tu kan, one thing kat sini, dia macam bukan China hari tu. China itu mungkin banyak Hong Kong aja. Sini dia more disiplin. Berapa lama yo kau kat Japan ni? Seminggu. Lama kan, macam bodoh kan. Tapi nak macam mana? Itulah kehidupan. Yang perlu kita tanggung, yang perlu kita jalani, yang perlu kita harungi. Memperkenalkan Q in the house tapi kita belakan muka, takkan nanti orang lain nak ni dia tak boleh. So sebab benda ni kita orang gatekeeper. Yeah boy. Q ni dia menetap kat Japan dah 17 tahun. Makan lu. Penat lah. Kau kena faham tau, orang yang tengok ni. Aku penat tau. Tersedu-sedu dah 20 minit aku tersedu-sedu. Aku tengok, aku nak beli kereta ni. Kau tunggu aku beli kereta ni. Beli kereta ni, kau lepak lah. Aku nak hantar anak sekolah ke apa. Babi comel bodoh. Sumpah aku beli. Kau ingat ayat aku akan beli kereta tu. Ni tempat-tempat bandel. Bandel streetwear. So barang-barang original macam Supreme. Allah Akbar. Macam Supreme ke apa benda kan, yang original. Dalam ni semua tak ada yang fake, semua original. Tapi dia macam tempat barang jackpot lah. Sebab brand-brand apa, brand-brand mahal semua kumpul. Macam Supreme, Babe, Kahat, apa semua ada dalam ni. Nampak? Bodoh lah sedu aku ni. Barai, nampak barai kan? Baru satu stop kan. Tapi tu lah, gila kau tengok angin. We are arrived, brother. We are arrived, brother. We are arrived.
esok kita akan bangun kat awal 10 pagi. Sebab kalau bangun pukul 8 tak ada guna. Japan mostly kedai diorang buka pukul 11. So we go breakfast first dan kita akan kawan Harajuku dan juga sebab hari ni kita nak bawa diorang kenal apa itu. Then I know I do. Gucci sneaks, Prada bag, Sekarang ni kita kat kedai breakfast. Sebenarnya nak pergi ayam penyet, tapi ayam penyet tak ada lagi waktu-waktu ni pagi lagi kan. So kita makan macam croissant telur ke apa dulu, kopi-kopi santai dulu kan. Let's go. Ni sebenarnya kat Jepun ni musim panas kan? Musim panas. Tapi pagi tadi hujan. weh, kuat dua angin. Sekarang kita kat Takeshita Street. Kau boleh tengok tu. Apa Takeshita Street tu. Takeshita. So, ni tempat di mana semua foreigner akan lalu muka di maha kalau kat Harajuku ni. Sebab lepas je daripada tu, barulah Supreme, Babe, segala mak nenek brand. Tapi dah panas tu. Panas, aku dah ready buka. Weh, dah panas walaupun aku pakai t-shirt rasa panas tau. Ayah boleh post feed lah. Oi. Total damage 10,000 termasuk yo. Total damage berapa tadi? Aku beli satu jaket 3,150 kau. Dua hoodie dengan jaket kau dah 5,000 lebih kah? So kita damage hari ni Almost 10,000 kah. So sekarang pergi, aku bawa korang pergi makan satu kebab paling baik dekat street Harajuku. Orang Malaysia kalau tengok video ni, kau kena datang. Jadi aku tunjuk kat mana. sedap gila. Dia sebab kita lapar, tapi memang sedap. Acap yang bawa kedai ni, sebenarnya kau kena faham tau. Aku ke Jepun ni, aku tak ada experience. Ni pasal aku ke Jepun, dan aku ke Jepun ni pun sebab Acap ajak. Wake up filthy. Jumpa lagi. All that fake love that they showing her. So sekarang kita berada di one and only Babe Harajuku. Meh, jom. Kita jujur ya, tempat ni memang jauh. Tapi kalau datang Japan tak pergi memang rugi. Tapi sebenarnya ni aku mau first time tu. Dia macam kawasan pavilion tau. Betul. Ni daerah lah. Dia macam kawasan With pavilion. the opposite. Ain't many of us satisfied. Shit. I got closer to my dreams and found out that everything ain't what it seems. Even the rich motherfucking bleed. Don't tell you that Tennessee. Day 2 in Japan. Kita orang buat lepas makan apa semua. Malam memang barai balik-balik tumbang. Hari ni tak nak cakap banyak. Korang follow je lah semua benda aku nak explain. Buat semak kan. Korang follow. Dah training diorang semalam late day. Memang semalam berapa start? 18,500 step. Anggaplah treadmill tu kau buat 4 jam non-stop malam. Tapi ni hari aku rasa budak-budak ni dah tak baca. Betul. Tunjuk sikit tengok. Duduk tengok. Nampak? Macam mana nak tukar kasut? Yang tak tukar kasut kat sini, saiz orang ke? Kental tak kental? Sebab dia bawa satu kasut je. Okey, sebelum kita nak mulakan hari kedua ini, kita nak buat outfit check dulu. Kita bermula dengan kasut. Kasut New Balance apa jap? 550. New Balance 530. Seluar Uniqlo, baju Balenciaga, necklace dari SVG, ring Diesel, jam Daytona, spek Gentle Monster. Apa lagi dah tak ada. Bosa Padini. So total dia RM28.78. Next. Hello, good morning everyone. So kita start dengan cap by Amiri, by Ashraf Anwar aku pinjam. Kemeja local brand Bandung, AirPods Pro, seluar Uniqlo, belt ni Salvatore Ferragamo, kasut SCJ 14, total semua pinjam baru orang. Okay, so from top to bottom, hari ni shades LV from shout out rings VG XTK sample 2026 Chrome Heart, shout out G-Shock bagi free bag from 2C, t-shirt SVG Brick, pants SVG SST, belt SVG K, Chrome Heart, kasut LV, total RM20.50 sebab atas bawah aku custom sendiri. Yeah, so what's up guys? So outfit check, kita start from top dulu. Shades from Chrome Heart, shout out. Lepas tu t-shirt Jill Sander, bag LV Aslok Messenger, shout out to 4Kiosk. Thank you Yok, sponsor bag. Seluar Akahat Brandon Pants, kasut NB 2002R, shout out 4Kiosk. God bless Dubai punya. So ini aku tak pakai pun, just letak kat sini je. FX3 dengan lens 20,000. Apple Watch
Next. Baju from to Korea. Bag Prada. Thank you Fokyok. Seluar BO. Kasut New Balance. Fokyok juga yang hadiahkan. Jam, gas, katil, cincin biasa je. Okay. Okay, so dari atas cap like vintage, baju Uniqlo, luar TikTok shop, kasut Converse sponsor. Shout out to Converse sponsor 2023 jam jadi G-Shock. Bag Checkmate. So total 0.05 Bitcoin. What's up guys? Baju custom crop t-shirt je. Bag from Hard, keluar SVG, sponsor by Checkmate. Kasut Superstar. Jangan main bawah je. Bag, Hard backpack. We are arriving at Ginza. Ni nama tempat ni Ginza. Dalam 3 stesen daripada Shibuya tadi. Beritahu yo Apa best kat Ginza ni adalah macam kata kat sini banyak macam luxury brand. Dia kalau all money Japan, diorang akan duduk kat Ginza. Sebab Ginza ni memang luxury punya city. Kau nak tengok macam mana Ginza? Jom, Kau tengok tu. Kat situ je dah design bodoh weh. Okay, hari ni tiba-tiba ada perubahan segmen baru. Outfit check. Pasal aku tak boleh jalan sini. Ini semua barang mahal mama. Sebab kau tengok ni. Apa benda bodoh? Dia cakap dengan aku, dia tak nak ada benda yang sama kat Malaysia. Tadi kau dah nampak yang bangunan LV tadi tu kan? Tadi kau cakap kau tak nak lepak tempat yang kat Malaysia dia kan? Betul. Kau nak di mana sana? Cafe. Aku tak nak masuk bodoh. Macam mana Yok? Rasa air RM68 kita? Kita orang boleh lepak-lepak kat kafe LV. Kita orang nak pergi beli apa? Outfit ni untuk swimming. Ini vlog paling best sebab apa? Orang selalu pergi Japan, orang akan pergi jalan-jalan kat mana? Bandar-bandar. Kita nak pergi mana? Kita orang nak pergi Fuji, mandi sungai. Kau relax, kau kena tunggu je vlog ni, okay baby? Okay. Kita orang tengah nak beli baju mandi. Acap tolong pilih aku baju. Today is a barai day. Kita orang baru balik. Kita jumpa esok hari ketiga. Hari ni tak beli apa sangat. Kita orang just macam tengok apa? Kita tengok apa tadi saya? Ginza. Lepas tu kita makan. Tapi jalan-jalan je lah. Tak beli sangat pun. Apa pun, alhamdulillah enjoy the day. Kita jumpa esok macam mana. Stay tune. Mana cap kita? Hiroshima. Pergi Hiroshima. Sekarang ni sumpah panas gila tu. Kau tengok orang bapak ramai. Sekarang dekat Kamamura. Ni tempat macam flora dan fauna macam tu lah. Bambu forest. Kalau kat Malaysia tu apa sih? Taman botanikal macam tu lah. Aku rasa aku bukan orang flora dan fauna. Aku orang rumah kot. Kena duduk rumah. So macam tu lah nak kena sambil jalan. Dengan aku pakai kasut yang tak menyelesakan dekat sini. Yo, kenapa kau pakai Timberland? Sebab boleh. Kau enjoy je lah the moment kan. Tapi best lah suasana dia. Dia rasa macam environment Jepun. Benda ni buat duit kak, pergi mak aku. Okay, satu ni 100 yen lah. 100 yen kalau dalam ringgit berapa ringgit lah? RM3. Kau bayangkan kat sini aku rasa dah lebih daripada RM10,000 kertas. Darab RM3, RM30,000. Kita lawan berapa second? Aku kira second ni. 1, go. Okay. 7:88 saat. Siap kan? Mesti beat bawah 7 punya. Tak. Aku nak beat.
Come on, inshallah. I got a beat for the fuck of it. Fly out the free for the fuck of it. Down by the G for the fuck of it. Red MG like fuck. Too much J like fuck. Push my style, that's a baby. Bitches, fuck for my bitch. Let me get the truck. Ni saya nak pergi layan sunset sekejap dekat Kamakura. Itu lah. So doa sunset. Sekarang tengah musim hujan Kalau ada tu rezeki. So ni yang tempat kerja lagi ni dia mau tu rehat-rehat sikit sebab dia tepi pantai. Saya cakap jom ikut aku. Let's go. Selain daripada aku dah lost tadi, but it's okay. Allah gantikan dengan view. Aku bawa tempat healing. Acap memahami aku. So Acap bawa kita ke Kamamura Ichuki Nagata Uchiha Itachi. So kau boleh nampak, cumanya bukan rezeki kita untuk dapat sunset. Sepatutnya ada sunset tapi kita tak ada rezeki kat situ. Tapi tak apa, still enjoy the view. Aku recommend siapa yang nak datang jalan-jalan Japan kan, tapi kena datang tu dengan objektif Train penuh baik tadi. Puati. Ada yang lagi puati. Aku nak bawa korang pergi satu tempat baik punya dessert. Tak makan memang tak Kamakura lah korang. Okay, mari. Kita orang sekarang dekat Tamachi, on the way nak pergi Fuji. Baru sejam lagi weh. Aku ingat jalan lama tadi dah habis kan. Kita nak pergi Fuji, nak buat apa kat Fuji? Nak santai-santai. Kita orang bermalam kat Fuji satu malam. Nak mandi sungai apa semua dia ni. Kita orang boleh makan ayam penyet. Sejam lagi macam kan? Sejam lagi. Let's go, let's go. Let's go. Kan korang tengok orang pergi Jepun mandi sungai kan, lalu pergi mana-mana negeri orang mandi sungai. Ni kat Japan kita mandi sungai. So bagi aku buka baju jap, lepas tu kita nak tengok sungai dia macam mana. Tapi tempat ni sumpah baik. Q ni apa? Okutama. So yang bawa kita ke Okutama ni adalah Q. So siapa-siapa yang nak pergi tempat-tempat hidden agenda, kau boleh contact Q. Q macam mana nak contact kau Q? Kat IG lah. Kat IG. Macam mana? Apa IG kau Q? Q Rusli. So kau DM je dia. Nanti dia bawa kau tempat-tempat macam ni. So dia macam tempat yang orang lokal je tahu. Contoh kalau kita kat KL, kita tahu apa je lokal. Macam dekat Semenyih tu ke kan. Orang-orang kita je tahu. Mana ada orang Malaysia ada kat sini. So kalau kau nak datang tempat-tempat macam ni, nak pergi Japan, nak ada best trip, kau contact Q tadi. Aku nak tukar baju jap. Kita sama-sama tahu kan, bila sungai ni air sangat-sangat sejuk. Kau pergi mana-mana pun, jangan kata kat Japan ni, dekat Malaysia pun air sejuk lah sungai kan. Cik Mat, betul tak? Kita semua setuju? But this is the champion mentality. It's a wrap boy. Settle mandi. Kita nak pergi check in. 2 jam pula daripada sini untuk ke Fuji. Sebab ni Fuji ni bawah dia. 2 jam kan Q kan? Tapi kita ada 2 jam lagi lah perjalanan. Kita ada lagi 2 jam perjalanan. Let's go. Ya, tu dia. We are arrived. Tu dia, kita dah sampai ke kita punya Airbnb dekat Fuji. Kita tak tahu, jom kita tengok bilik tu sama. Wah, ada tempat chill. So ni mungkin malam ni tempat kita orang lepak main kad ke apa. Oi, komik bodoh. Happy aku nak karaoke. Weh, korang tidur lah macam Nobita dengan Doraemon bodoh. Kita orang dah nak check out dan kita orang nak pergi ke Gunung Fuji. Jom kita tengok Gunung Fuji jap. Kau boleh nampak? Jom. Kau tengok rumah-rumah dia orang kecil-kecil. Semalam kan sampai malam kau tak boleh nampak. Tapi rumah dia orang macam rumah-rumah kau tengok cerita Nobita, cerita Shinchan apa semua. Rumah dia orang ni kecil-kecil. Sumpah benda yang aku syukur bila kita sama-sama syukur bila kita ada duit adalah untuk kita travel, untuk kita tengok orang lain punya culture kau faham tak? Tapi orang lain punya culture biasa. Kau kena tengok orang tak mandi. Dah mandilah siap. Okey, sini. Benda pertama juga kau kena tengok ni. Kau tengok longkang dia.
babi bersih. Sejuk bodoh. Belanja YouTube, belanja. Okey ya, macam bau payau Gunung Fuji, tapi dia diselubungi awan. So sebabkan dia selubungi awan, editor tolong settlekan. Nah, gambar Google. Sekarang ni kita nak pergi, dah lalang dekat Fuji kan. So kita nak pergi Fuji. And after that, dengan cerita kat sini ada banyak kedai thrift. Buat kita lalang tu gini lah. Belajarlah sikit pakai baju second. Bukannya baju second ni geli, tapi pilihan yang bijak. Betul. Aku tengok Gunung Guanang. Best lah. Siapa-siapa yang macam aku pernah cakap, it's not about money, it's about kalau kau ada nak berjalan tu boleh manage. Dia memang penat lah. Penat tu tak boleh lari lah. Kalau kau nak ngeluh penat, tak payah jalan tu. Kalau kau rasa kau penat, kau bayangkan budak-budak aku ni sampai berjalan, sampai pegang kamera lagi, buat kerja lagi. Balik tu dia kau ingat dia orang tidur? Tak, dia orang edit video, kau faham lah. Disebabkan kebagusan dia orang tu lah kita akan main roller coaster. Roller coaster Jip. Betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan, aku mempersembahkan Tokyo Town. Kita orang baru sampai hotel, semua rapat, barai. Kita orang penat jap. Tunjuk muka penat jap. Ni buat muka buruk. Penat buruk aku sama. Kita orang nak rest. Esok last day ke kita? Last night. Esok last night. Kita jumpa esok, sambung. Nak tahu dia sambung macam ni? Dia macam ni. Boom! Day 6. Sambung. Tadi dah tidur. Kita nak sambung untuk jalan-jalan ke Shibuya untuk sambung objektif kita. Dimulakan dengan 1.5 hari sebab malam tadi masing-masing barai. So ni kita dah breakfast apa semua ni. Kita nak gerak ke train macam biasa untuk ke Shibuya. Ashraf Anwar, where are we heading today, brothers? Kita sambung jalan-jalan Shibuya. Hari pertama itu hari kita tak habis berjalan. Kita dah sampai ke Oyama. Dapatkan Kromat Cik Mat. Ini hari aku bawa kau orang pusing habis. Yeah. So jom, let's go. Last day in Japan. Hari ke-7 hari ni. So kita orang flight pukul 10.55, pukul 11 flight. Lepas tu dia jangka sampai Malaysia pukul 5 pagi sana. Ni kita orang last lah, nak all out jap. Nak tengok apa-apa yang boleh dapat shopping dekat Harajuku. Baru sampai airport, semua barai. Tapi yang tak tidur tadi aku seorang je. Acap pun tidur tadi. Habis yang barai tu. Korang kena faham tau, daripada hotel kita nak ke airport ni dekat Narita ni sejam lebih. Tapi kita dah rushing ni tu. Kita selalu kalau kau tengok vlog aku, banyak benda-benda rushing tau. Semua benda rushing. Shout out to Q. Thank you Q. Siapa-siapa nak pergi Japan boleh contact Q, DM Q kat IG ke TikTok ke. Tapi Q dah ada girlfriend Dah ada bini ya. Q dah ada bini lah. Sorry, not available. So apa-apa siapa nak pergi Jepun, nak something different sikit, kau boleh contact Q. Aku letakkan contact kat bawah. Acap.